hijau rumput di tepi laman, indah berseri di pagi hari. Warga sekolah penuh semangat dan aman, bersatu hati membina diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Zara Alisha binti Abdul Khalil Rani melaporkan untuk TV PSS Al-Mawardi SK Agama MIS Miri. Liputan kali ini akan membawakan anda ke kemeriahan Pesta Erbikton 4.0 yang berlangsung dengan penuh kerjasama berpaduan antara murid, guru, ibu bapa dan masyarakat setempat. Seawal jam 6.30 pagi, para murid, ibu bapa, penjaga, guru dan komuniti luar mula hadir ke kawasan sekolah bagi sesi pendaftaran peserta pertandingan aerobik. Suasana pagi dipenuhi keceriaan dan semangat kekeluargaan. Tepat jam 7.30 pagi, ketibaan penghulu Abau Nawing, wakil kepada YB Adam Yi Siu Siang, Adun N74 Pujut, disambut dengan penuh hormat. Majlis dimulakan dengan bacaan doa, diikuti dengan ucapan alu-aluan daripada Guru Besar SK Agama MIS Miri, Encik Sapri bin Pai, yang menekankan kepentingan gaya hidup sehat dan ukhuwah komuniti sekolah. Seterusnya, yang dipertua PIBG Encik Syahriman bin Syukarmin turut memberikan kata-kata semangat kepada para peserta. Majlis kemudian diteruskan dengan ucapan perasmian oleh Wakil YB Adun N74 Pujut yang menyeru agar semangat kerjasama dan perpaduan terus dipupuk dalam membina generasi cemerlang dan masyarakat madani. Acara kemuncak pagi ini ialah pertandingan aerobik di mana para peserta menampilkan kreativiti, keseragaman dan semangat tinggi dalam setiap gerakan. Pada edisi kali ini, sebanyak 5 buah sekolah berentak untuk merebut gelaran juara. Antara sekolah yang menyertai ialah SK South, SK Anci, SK Sri Mawa, SK Pujut Corner dan SK Agama MIS Miri. Sorakan dan tepukan gemuruh daripada hadirin memeriahkan suasana. Selain itu, turut diadakan pameran kesihatan, senaman ceria, cabutan bertuah dan jualan makanan yang menarik minat ramai pengunjung. Menjelang jam 10 pagi hingga 12.30 hari, suasana menjadi lebih meriah dengan cabutan bertuah sesi pertama dan kedua serta pengumuman keputusan pertandingan aerobik berkumpulan. Senyuman terukir di wajah para pemenang yang berjaya membawa pulang hadiah dan penghargaan atas semangat serta usaha mereka. Program diakhiri pada jam 12.30 hari dengan aktiviti pembersihan kawasan sekolah dan majlis bersurai. Ini memang baiklah. Memang patut diteruskan supaya ibu bapa dengan cikgu dengan anak-anak boleh bergaul lah. So jadi ini patut diteruskan sebab ini adalah satu yang patut kita bina dari dulu sampai sekarang. Jadi kedua, sebab sekarang kita tahu banyak masalah sekolah terjadi, jadi kita patut tubuhkan satu jawatan kuasa pemerhatian dalam sekolah, boleh pasang CCTV di kawasan ini, bukan setakat dalam kelas, tapi di luar kelas juga patut dipolah lah. Sekarang banyak penyakit itu dadah. Saya harap sekolah buat satu rancangan macam panggil ADK pergi sekolah buat ceramah supaya kesadaran itu bertambah lah. Apa pandangan YDP terhadap penganjuran seperti ini di sekolah? Dari segi penganjuran, aerobika ni satu aktiviti yang sangat penting untuk kita mengumpul dana yang akan membantu operasi sekolah kita untuk tahun yang mendatang. Aktiviti ini juga mengingatkan kita betapa pentingnya kita menjaga kesihatan, betapa pentingnya kita bersatu padu atau bekerjasama dalam membangunkan sekolah kita. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan berbanyak terima kasih kepada guru besar, barisan guru-guru, barisan PIBG, juga
khusus kepada penyumbang-penyumbang yang telah menyediakan pelbagai hadiah untuk memeriahkan lagi acara kita pada hari ini. Kita harapkan yang kali keempat ini dapat diteruskan lagi pada masa akan datang, menjadi ukhuwah juga untuk sekolah-sekolah kita jumpa kan rakan-rakan daripada sekolah yang berhampiran dan berdekatan. Aktiviti pada kali ini diterima baik oleh semua pihak dan kita sangat-sangat mengalukan kalaulah ada hamba-hamba yang berwah atau syarikat yang dermawan untuk membantu sekolah kita, kerana kita sebagai sekolah agama bantuan kerajaan sangat-sangat memerlukan dana untuk menambah baik prasarana atau mengekalkan kelancaran atau memastikan kelancaran operasi sekolah kita. Bagaimana guru melihat sambutan murid terhadap aktiviti sehat seperti aerobik? Sambutan murid terhadap pertandingan seperti aerobikton pada hari ini kita dapat lihat sangat meriah. Murid menunjukkan sokongan yang mantap dan ibu bapa pun join juga, walaupun bukannya hanya untuk murid-murid tapi ibu bapa pun turut serta. Jadi saya rasa murid-murid enjoy lah aktiviti hari ini. Apakah jenis jualan atau produk yang paling dapat mendapat sambutan hari ini? Kalau dekat booth kami tu brownies lah yang paling laku dekat situ. Alhamdulillah semua orang suka lah. Pagi berseri, mentari menyinar, suara bergema, irama riang. Bersatu padu membina diri, membangun ukhuwah harmoni gemilang. Demikianlah liputan TV PSS Al-Mawardi, SK Agama MIS Miri, sempena Pesta Aerobikton 4.0 yang berlangsung pada hari ini. Semoga usaha murni ini menjadikan platform untuk mengeratkan silaturahim antara warga sekolah dan masyarakat setempat ke arah generasi yang sehat, berdisiplin dan madani. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe, like dan share channel TV PSS sebanyak mungkin.